Puan-puan penat mengumpul aset, endingnya orang lain yang akan dapat. Jom tonton video ini. Assalamualaikum, saya Izzati daripada Hayan Consultancy. Hari ini nak bacakan hibah yang dibuat oleh arwah ibu dan ayah. Dalam dokumen ni ada harta takleh yang arwah mak dan ayah dah buat hibah, rumah-rumah sewa, tanah dan juga harta takleh lah. Akaun simpanan ada, saham syarikat, akaun unit trust dia dan juga kenderaan. Jadi dia arwah ibu dan ayah akan bagikan sama rata lah untuk you all 5 beradik. Assalamualaikum. Wah. Meriah Ada benda penting ke? Pakcik tengok kat luar kereta berlambak. Bincang pasal harta ke? Siapa ni? Inilah pakcik kami, Ali Merah dan Ali Biru. Oh, Cik Ali. Silalah duduk. Pakcik datang buat apa ni pakcik? Kita sebenarnya ada perbincangan kat sini. Korang bincang pasal harta kan? Pakcik korang 2 orang ni ada hak tau. Korang kena ingat, abang korang tu abang aku. Minta maaf ya Cik Ali buat bersabar. Sebenarnya hari ini saya nak umumkan yang arwah ibu dan ayah dah buat hibah kepada anak-anak lah, semua harta-harta dia. Jadi bahagian tuan tu sebenarnya dah tak dapat nak masuk faraid lah, yang bahagian yang dah dihibahkan, tanah, rumah, akaun simpanan dan juga saham syarikat. Betul. Hari tu kami ada buat sesi akad hibah dengan Hayan Consultancy. Jadi semua harta ni memang dah dihibahkan dan tak ada untuk difaraidkan. Nasib baik happy ending. Kalau tak nak jadi di sebaliknya, kontaklah Hayan Consultancy, confirm.com. Kami akan bantu.